Agak-agak lah macam ni lah kot nanti kan. PRN dekat Negeri Sembilan dan juga Johor. Yang mana sebelum ini kita tengok penjuru itu berlaku di antara gabungan-gabungan. Yang ni di dalam gabungan pun ada banyak penjuru. Mungkin dia akan jadi macam ni. Perikatan Nasional calon PN PAS. Perikatan Nasional calon PN Reset. Perikatan Nasional calon PN Bersatu. Dan kalau kita dengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Muhyiddin Yassin, dia punyalah marah kan dengan tindakan yang dibuat oleh PAS tu. Biasa kita pakaikan MPN, bendera tu pun kita yang buat, dah naik seluruh negara. Ada orang nak claim dia punya. Lepas tu nak suruh kita berambus pada rumah kita sendiri. Kita dah dengar sendiri tadi kan. Punya marah kawan tu. Ya betul lah kalau kita fikir logik pun. Bendera tu dia yang buat. Logo tu dia yang buat. Tiba-tiba hari ni nak rampas rumah tu. Ada logik jugalah kalau dia marah. Sudah pasti dia rasa yang mana dia ni dikhianati kan. Satu gabungan yang dia cipta. Tiba-tiba dirampas oleh orang lain. Dan pimpinan-pimpinan Bersatu ini dipecat daripada kepimpinan Perikatan Nasional. Tapi kita kena faham satu perkara. Yang mana orang yang khianat ini pastinya akan dikhianati. Itu realiti dia. Lihatlah beberapa pemimpin yang sebelum ini mendabik dada kan. Duk tunjuk dia lah yang terpaling berjaya di dalam strategi politik. Dan akhirnya di mana mereka hari ini? Mereka disingkirkan di dalam satu gabungan yang mereka menikmati nikmatnya hanyalah sementara sahaja. 33 bulan sahaja. Elok-elok duduk dengan Pakatan Harapan, duduk belah kerajaan. Tapi nak jadi Perdana Menteri sangat, pindah. Dan pergi ambil sokongan daripada pembangkang tubuh kerajaan. Dan kerajaan itu pula kerajaan yang tidak stabil. Tapi ada satu perkara yang aku tak faham sangat dengan PAS ni. Sebelum ni, bila Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional keluarkan satu ketetapan, semua calon Perikatan Nasional ini bertanding menggunakan logo PN ni. Tapi Musyidul Am PAS ni tak setujulah. Dia kata SG4 ni kena guna simbol bulan. Yang mana daripada situ kita nampak dia tak yakin logo PN ini boleh bawa kemenangan kepada mereka dekat negeri SG4. Tapi hari ni dia duk rebut PN pula. Jadi mana satu korang ni kejap nak, kejap tak nak. Rakyat ni jadi pening. Tapi tak apa. Jadikan perangai mereka dan ketidaktetapan sikap dan pendirian mereka itu sebagai hiburan kepada kita sebagai rakyat. Dan yang perlu sebenarnya kita fokus berkenaan dengan pemimpin kita yang hari ini bertungkus lumus nak pastikan ada yang baik bagi negara Malaysia ni. Masa depan negara ini terjamin. Sebagai contoh, 2 hari lepas, Bang Mat ni dia menghadiri satu majlis pembukaan Tashkent International Investment Forum TIIF 2026 yang berlangsung di Tashkent Congress Hall, Uzbekistan. Forum pelaburan antarabangsa yang memasuki edisi kelima ini menghimpunkan pemimpin negara, menteri, pelabur, tokoh korporat serta pemain industri dari seluruh dunia untuk membincangkan peluang kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan yang mampu memacu pertumbuhan serantau serta global. Jadi apa yang kita nampak kat sini, Bang Mat hadir ke sana mewakili negara Malaysia ini untuk memastikan satu forum yang besar macam ni, Malaysia tidak terlepas mencari peluang-peluang keemasan bagi negara kita. Dan inilah sikap dan pendirian yang ditunjukkan oleh pemimpin kita. Kau ingat lagi tak dulu Bang Mat pernah share kan? Waktu beliau jadi Menteri Pertahanan. Yang mana beliau ni duk buat kerja fokus ni. Berada di luar negara kan. Tapi tiba-tiba dengar kerajaan jatuh. Kau boleh bayangkan tak benda tu? Dalam keadaan Bang Mat duk berusaha, duk nak bawa yang terbaik bagi negara kita. Tapi yang dalam negara ni duk catur kuasa. Kan hingga akhirnya jatuh kerajaan yang mana pemimpin dia tengah fokus buat kerja. Inilah realiti. Politikus yang tak fikirkan rakyat dan juga negara, hanya memikirkan politik peribadi sahaja.